Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak jawab persoalan orang ni, orang duk tanya, boleh tapung kau asal soba AFI ni letak kat mutu modal, kata mutu modal ni berat. Ni aku nak tunjuk kamu, ni sak soba original mutu modal. Dia mau tengok batis sak dalam tu. Batis sak tu tak. Dia mau tengok besar hok mana. Besar lagi hok ni, hok SR ni lagi besar. Pada batis sak hok asal modal ni. Hok ni lagi besar. Maknanya setakat nak tapung kita dengan mutu ni tak ada masalah. Batis dia besar ni. Dia lagi besar pada batis asal soba original mutu modal. Ya, lagi satu nak ayat kau semu. Mutu modal ni. Dia berat belah bawah dak. Belah bawah ni, belah chassis bawah ni enjin kau dia berat. Sebab tu dia stabil tau. Belah atas ni dia tak berat sangat belah atas ni. Belah atas pada soba ni. Dia tak berat mana. Dia berat belah bawah ni. Bawah ni berat ni. Tu kalau nak nyelik kok apa ni kok kereta banyak kat tafilat kan tak. Ada masalah dia pergi straight je. Kadang-kadang kita berhenti tu sampai berhenti tu kita tak jejok. Kaki dia stabil lagi betul ni. Tu nak ayat kasih mu.